Rawatan sedef berfungsi dengan mengangkat semula bahagian wajah yang jatuh ataupun kendur. Dengan rawatan sedef, bahagian yang jatuh dan kendur dikenal pasti dan kemudiannya rawatan dibuat bagi mengangkat semula wajah anda. Apabila kita melihat wajah, kita boleh nampak 3 bahagian, iaitu bahagian di bawah bibir, bahagian di bawah dagu atau leher dan juga bahagian melibatkan pipi dan mata.